Layanan yang telah diberikan oleh Mas Mira terhadap hamba, sungguh hamba tak dapat melupakan. Jadi hamba tidak mau mengampunkan dosa 6 jahanam yang jahanam itu. Tapi bagaimana tuan hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira? Hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira ialah di malam penghabisan, malam perpisahan. Semasa itu kami semua sedang mengemas-ngemaskan pakaian untuk pulang ke kampung masing-masing. Selama 3 purnama saja hamba dengan Mas Mira hidup sebagai suami istri. Selepas itu pada suatu hari, semasa hamba tak ada di rumah, 6 jahanam masuk ke kedai. Mereka merompak, merogol, dan membunuh istri hamba. Sebab itulah hamba tidak mau mengampunkan dosa mereka, walaupun mereka menjadi orang kenamaan di hari ini. Kisah tuan hamba ini penuh dengan suka duka. Laksmana. Jangan panggil hamba Laksmana. Panggil saja Damburi. Damburi? Ya. Betulkah tuan hamba mau bersahabat dengan hamba? Benar. Hamba bersumpah. Boleh. Ada 2 pesanan yang hamba hendak berpesan kepada tuan hamba. Pesanan yang pertama? Pertama, tuan hamba tidak boleh menjentik pun ke atas 6 jahanam, sebab mereka adalah makanan hamba. Baiklah. Pesanan yang kedua? Yang kedua, nanti hamba terangkan.